InsyaAllah kita akan mulakan podcast kita sebentar saja lagi. Jadi yang baru hadir sampai, terima kasih. Kalau anda sudi bolehlah tap like, tap love, untuk kita berkongsikan lebih banyak lagi. Kita boleh minta untuk komen, share dan sebagainya, insyaAllah. InsyaAllah kita akan mulakan. Baik, jadi kita akan mulakan program kita pada hari ini, ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi selamat datang diucapkan kepada semua ke dalam podcast Sembang dan Dakwah kita pada hari ini. Maka pada hari ini kita nak membincang tentang satu tajuk yang agak sensitif tapi sangat penting. Apakah tajuk itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apakah itu politik menurut pandangan Islam? Baik, bila kita sebut tentang politik, apa saja yang terlintas, yang berada di dalam fikiran kita bila kita menyatakan tentang politik? Kita akan bercakap tentang pilihan raya. Kita juga akan bercakap tentang parti-parti politik. Kita juga bercakap tentang ceramah, kempen-kempen. Kita juga bercakap tentang parlimen, menteri sana, menteri sini. Dan juga kita bercakap tentang soal perebutan kuasa yang saban hari kita lihat semakin lama semakin berterusan di negara kita pada ketika ini. Ada juga yang mengatakan, saya tak minat dengan politik ni kerana politik ni dianggap kotor. Persoalannya di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, adakah politik itu memang kotor menurut pandangan Islam? Atau sebenarnya yang kotor itu, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah bagaimana manusia itu, bagaimana cara manusia itu sendiri menggunakan politik untuk kepentingan dirinya. Adakah kerana cara mereka yang kotor itulah menyebabkan orang melihat politik itu dianggap sebagai kotor? Baik. Penting untuk kita lihat di sini kerana Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan kita tentang bagaimana hendak untuk bersolat, untuk beribadah seperti solat, puasa, ataupun berzikir semata-mata. Namun Islam juga memberikan prinsip bagaimana manusia itu boleh menguruskan kehidupan sehariannya dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat yang ke-58. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah itu akan menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Maka di sini kita lihat bahawa ayat ini sudah pun menjelaskan kepada kita ataupun membawa kita kepada satu persoalan yang menarik, iaitu persoalan tentang kuasa, amanah dan keadilan. Jadi pada hari ini kita juga akan membincangkan tentang apakah maksud politik di dalam Islam. Selain itu juga kita juga akan membincangkan tentang adakah Islam itu mempunyai konsep politik. Kita juga akan membincangkan tentang apakah hubungan politik dengan amanah. Selain itu juga kita bercakap tentang bolehkah orang Islam berbeza parti? Apa hukum menggunakan agama di dalam politik? Dan yang paling penting sekali, apakah ciri-ciri politik yang selari dengan prinsip Islam? Apa maksud politik dalam Islam? Kita mulakan dengan asas yang pertama. Bila kita sebut politik, apa sebenar maksud? Dalam penggunaan moden, politik itu biasanya merujuk kepada proses untuk mendapatkan atau menggunakan dan juga menguruskan kuasa dalam sebuah masyarakat ataupun negara. Tetapi dalam tradisi pemikiran Islam,
terdapat istilah siasah. Dan perkataan siasah itu sendiri berasal dari konsep mengurus, mentadbir dan menjaga kepentingan manusia. Kerana itulah politik dalam perspektif Islam tidak semestinya bermaksud pilihan raya ataupun parti politik semata-mata. Benar. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin politik atau pemimpin masyarakat memastikan rakyat akan mendapat makanan, keselamatan, keadilan dan hak mereka dijaga. Inilah yang dikatakan mempunyai dimensi politik. Namun, kalau kerajaan memerangi rasuah, memastikan sistem kehakiman yang adil dan menjaga keselamatan negara, maka itu juga merupakan politik. Jadi suka untuk kita bezakan antara politik sebagai satu mekanisme bagi pengurusan sesebuah masyarakat atau negara dengan politik itu sendiri sebagai sebuah jalan untuk perebutan kuasa. Masalah akan berlaku apabila politik ini difahami sebagai siapa yang akan mendapat kuasa semata-mata. Sedangkan Islam itu bertanya, untuk apa kuasa itu kita gunakan? Okay. Terima kasih tuan-tuan yang sudi bagi kepada hari ini. Baik, kita teruskan lagi. So, ini adalah merupakan titik yang penting dalam konsep bagaimana melihat politik dalam Islam. Dan dalam Islam, kuasa bukan hanya matlamat terakhir. Namun kuasa itu adalah amanah dan juga alat untuk menegakkan maslahat serta keadilan di kalangan masyarakat. Namun, untuk melihat politik itu sebagai amanah, mari kita mula masuk kepada konsep paling penting. Itu tentang konsep amanah. Allah SWT telah berfirman yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Nabi SAW sendiri telah memberi amaran tentang kepimpinan sebagai amanah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda bahawa yang bermaksud bahawa kepimpinan merupakan amanah dan pada hari kiamat ia akan menjadi persoalan kepada orang yang tidak menunaikannya dengan benar. Maknanya jawatan bukanlah sekadar satu gelar semata-mata. Menjadi wakil rakyat, menteri, pegawai kerajaan, ketua kepada organisasi, semuanya itu akan ada tanggungjawab masing-masing. Dan menariknya pula, amanah bukan hanya kepada orang bukan Islam. Pemimpin bertanggungjawab terhadap manusia yang berada di bawah pentadbirannya yang tersendiri. Sebab itulah konsep keadilan sangat besar dalam Islam. Malah Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat yang ke-8. Allah SWT berfirman yang bermaksud, janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum itu menyebabkan kamu tidak akan berlaku adil terhadap mereka. Berlaku adillah, kerana berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa. Di sini kita berlakulah adil kepada mereka. Jangan kerana kita membenci satu kaum itu hingga menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah. Dengan adil ini bermaksud meletakkan sesuatu di tempatnya. Tanpa kita menolak konsep keselamatan kepada orang yang asal. Meletakkan keadilan di tempat yang sepatutnya itulah yang lebih dekat dengan takwa. Ini janji Allah SWT. Bagaimanakah implikasinya di dalam politik? Kalau kita tidak sukakan seseorang, kita masih perlu untuk berlaku adil. Kerana kalau orang yang tidak kita sokong itu, melakukan kesalahan, tidak boleh pula kita untuk membenarkan dia. Dan kalau orang yang kita tidak sokong melakukan perkara yang benar, maka kita tidak boleh pula menolak kebenarannya. Ini cabaran besar politik moden. Kadang-kadang manusia bukan mencari kebenaran, tetapi
Tapi manusia mencari alasan bagi membenarkan kelompok sendiri. Namun, bolehkah kita berbeza parti dan sebagainya? Ini satu soalan yang juga menjadi persoalan yang cukup besar di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Kalau orang Islam memilih parti yang berbeza, adakah itu bermaksud mereka itu akan berpecah? Jawapannya, tidak semestinya. Malah perbezaan politik itu tidak secara automatik bermaksud membawa kepada perpecahan akidah. Dan sahabat Nabi sendiri, sahabat Nabi SAW sendiri pernah mempunyai perbezaan pandangan dalam beberapa perkara. Kita perlu membezakan antara perbezaan ijtihad dengan strategi politik. Dan strategi politik dengan perkara-perkara yang jelas bercanggah dengan prinsip agama. Contoh, jika ada dua orang yang mungkin sama-sama mahu negara yang adil dan bebas daripada rasuah, tetapi berbeza pandangan tentang cara untuk mencapainya. Seorang mungkin mempercayai tentang pendekatan A dengan tokohnya. Seorang lagi mungkin percaya dengan pendekatan B dan tokohnya. Maka perbezaan itu perlulah diurus dengan ilmu dan adab. Bahaya apabila politik itu menyebabkan berlakunya fitnah. Politik menyebabkan berlakunya pembohongan. Politik menyebabkan berlakunya penghinaan. Politik menyebabkan berlakunya taksub yang melampau. Politik menyebabkan permusuhan sesama Muslim. Politik menyebabkan tuduhan yang kafir, tuduhan kafir tanpa asas. Malah politik menjadi berbahaya sekiranya politik itu menghalalkan segala cara demi untuk mencapai kemenangan. Ini akan membawa bahaya kepada sebuah negara dan kepada masyarakat. Islam tidak mengajar kita kalau dia lawan politik, maka dia adalah musuh agama. Sedangkan kita perlu kembali kepada prinsip yang pertama. Kebenaran itu lebih tinggi daripada. Kita mencari kebenaran hakiki. Kita bukan cari kebenaran sekadar tempelan semata-mata. Dan kita juga perlu memahami bahawa tokoh itu lebih rendah daripada prinsip. Parti lebih rendah daripada kebenaran. Dan kepentingan umat itu tidak boleh dikorbankan hanya kerana kepentingan kelompok yang tertentu. Malah, bolehkah agama itu digunakan di dalam politik? Cuba kita lihat dalam konteks soalan yang sensitif pada isu kali ini. Bolehkah agama digunakan di dalam politik? Boleh agama digunakan dalam politik? Pertama, perlulah kita perincikan tentang maksud digunakan. Kerana kalau maksudnya itu membawa nilai Islam seperti amanah, keadilan, syura, anti rasuah dan menjaga hak manusia ke dalam kehidupan politik, maka itu tidak menjadi masalah kepada kita. Namun, kalau agama itu jadi alat untuk manipulasi, contohnya apabila seseorang itu berkata, sokonglah saya, maka anda akan menyokong Islam. Atau kalau tidak menyokong parti saya, mana anda menentang agama, menentang Islam. Ini adalah konsep yang sangat-sangat berbahaya. Kerana kita telah menyamakan parti dengan agama. Sedangkan parti ialah organisasi manusia. Islam pula adalah wahyu. Agama yang ada dalil dan wahyu yang datang dari Allah disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi panduan. Dan itu saya pernah teringat ada seorang tokoh Islam yang bernama Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dia pernah menyatakan bahawa Islam adalah agama yang tidak akan salah kerana Islam merupakan agama yang datang dari Allah SWT. Tetapi organisasi politik atau organisasi Islam adalah organisasi yang sentiasa terdedah kepada kelemahan manusia. Maka organisasi itu boleh jadi salah.
Parti boleh salah, pemimpin boleh salah, ulama juga boleh tersilap, malah penceramah macam saya sendiri pun boleh tersilap. Tetapi tidaklah boleh kita jadikan kesilapan manusia itu sebagai ukuran kesempurnaan agama, kesempurnaan sesuatu agama, terutamanya Islam. Jadi politik Islam itu bukanlah bermaksud semua perkara itu mesti dilabel, oh ini Islam, ini bukan Islam, itu Islam, sana Islam, sini Islam. Tidak. Kerana kita perlu bertanya pada diri kita juga, di mana apakah itu prinsip, di mana dalilnya, apa pula masalah yang berlaku, serta kesan yang datang kepada masyarakat kerananya. Ciri yang sama dengan Islam, marilah kita sama-sama senaraikan beberapa prinsip politik yang sangat penting dalam Islam. Pertama, konsep berkaitan dengan aman. Jawatan itu bukan peluang untuk kita mengumpulkan kekayaan semata-mata. Saya tak cerita pasal isu politik negara kan. Kedua, tentang isu keadilan. Tidak ada sifat pilih kasih. Ketiga, al-syura, itu keputusan yang penting tidak dibuat berdasarkan ego pemimpin semata. Keempat adalah maslahah, itu dasar politik mesti mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kejujuran adalah nilai yang kelima, jadi tidak boleh menggunakan penipuan untuk mendapat kemenangan ataupun melengkapkan strategi politik. Keenam, menjaga maruah manusia. Perbezaan politik itu tidak menghalalkan penghinaan. Nombor 7 adalah menolak sebarang aktiviti rasuah. Iaitu kuasa tidak boleh menjadi pintu untuk memperkayakan diri melalui aktiviti menyogok ataupun mendapatkan khidmat bantu orang lain menerusi suapan, sama ada wang, kuasa atau wanita dan sebagainya. Ke-8 adalah accountability, itu pemimpin mesti bersedia dipersoalkan tentang tindakannya. Dan yang paling penting, tidak taksub. Kita boleh menghormati pemimpin lain tanpa perlu memuja mereka. Kerana kita bukan macam Kristian yang memuja orang. Kita tak taksub kepada satu pemimpin. Ya, dalam Islam manusia tidak mempunyai sifat maksum kecuali para nabi dan rasul dalam konteks yang tetap oleh syarak. Janganlah sampai pemimpin kita ini dikritik sikit pun terus kita nak berhenti. Kritikan yang beradab boleh menjadi mekanisme satu pembetulan. Itu kita lihat pada politik dan akhlak. Kita selalu bercakap tentang manifesto, ekonomi, pembangunan, infrastruktur. Kita juga bercakap tentang pendidikan. Sayang, kadang-kadang berkata politik akhirnya sangat berbahaya kita bermata. Saya nak korek untuk pentingnya sendiri. Anda telah berfirman yang itu Nabi SAW dia yang berikut, aku diutus untuk mempunyai kalau boleh membuat kita menjadi pembohong dan hikmah. Kita suka mencari dan mencari rasa kita perlu berhenti dan kita perlu mengharap. Jangan sampai kita mahu menang dalam politik tetapi kita kehilangan tak ke pilihan raya itu akan ada adanya menang. Tapi kalau kita kalah dari sudut bukan kemenangan yang sempurna dari depan. Jadi politik ini untuk siapa? Kalau kita mahu merumuskan kita pada hari ini, apakah politik menurut pandangan Islam?
Orang Islam itu usaha untuk mensucikan kuasa dan amanah, keadilan, syura, maslahah dan nilai-nilai Allah SWT. Namun, politik bukanlah semata tentang siapa yang akan Nabi. Apa yang akan berlaku pada rakyat selepas kita? Bukan hanya sekadar siapa jadi pemimpin, tapi adakah pemimpin menunaikan amanah? Bukan pula parti mana yang paling hebat, yang paling dahsyat, tapi dan maslahah. Dan bukan pula bagaimana kita nak mengalahkan musuh politik, tetapi bagaimana pula kita membina masyarakat yang jauh lebih baik tanpa mengorbankan prinsip agama. Akhir sekali, tuan-tuan, penonton-penonton sekalian, politik adalah bahagian dari kehidupan manusia yang menentukan baik buruknya, bukanlah perkataan tapi prinsip dan kesan daripada politik itu sendirilah yang akan dijadikan kebenaran dan jadikan kepada kita kemudian. Dan kuasa digunakan untuk menjadi politik boleh alat untuk zalim. Kuasa untuk memperkayakan diri, politik akan menjadi alat untuk kepentingan politik. Kuasa itu digunakan untuk menegakkan keadilan dan menjaga amanah serta membawa maslahah kepada masyarakat. Politik akan menjadi bahagian daripada usaha untuk melakukan kebaikan utama dari sisi tidak pada hari ini. Maka selanjutnya, sebelum kita tamatkan podcast daripada ini, kita tinggalkan sedikit mungkin satu soalan kepada para pendengar, kepada kalau satu hari nanti kita diberikan kuasa, apakah kita semua akan gunakan kuasa itu untuk kita atau untuk menunaikan amanah bagian kepada Allah SWT. So, itu sahaja tentang cerita isu politik, konsep politik menurut pandangan Islam. Terima kasih kerana bersama-sama yang seimbang pada hari ini. Dengan ilmu, dengan adab, beza adab yang terbaik. Berpolitiklah dengan amanah. Amanah itu adalah merupakan kunci utama ke arah kebaikan ilmu di akhirat. Mudah-mudahan lagi kita aqul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.